Sabar. Jangan cepat melatah. Kerja memang macam tu. Sabar. Kena buat itu, kena buat ini, kena marah dengan customer. Itu sabar. Sabar tau. Sabar banyak-banyak. Hidup kita ni kalau kena uji tu macam tu lah. Sabar. Sabar ni ada 3. Sabar untuk taat perintah Tuhan. Sabar meninggalkan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan. Sabar untuk taat. Contoh naik kereta, tiba-tiba azan. Alamak, dah azan lah. Berhenti semayang lah. Kan tak sempat kan. Orang tu tak sabar. Dah berhentilah sekejap semayang. Tak apalah, kejap lagi. Sempat tu. Nampak? Itu sabar. Sabar meninggalkan larangan Tuhan. Dah cakap jangan mengumpat berdosa. Kau dengar tak? Dekat bank kan. Kau dengar tak? Dengar-dengarnya. Asisten Cik Zamri. Kenapa? Perempuan kan yang tu. Datang pula yang seorang, dia tak tahu apa-apa ni. Terus join dia. Apa cerita? Berbisik. Lagi kuat bisikannya tu, lagi besar rahsia. Lepas ni bukan senang tau. Bukan senang nak meninggalkan. Dia dah tahu dah berdosa. Yang seorang tu cakap, tak baiklah kau tak dengar ceramah Samsul Debat tu. Berdosa, riba dan fitnah. Dosa tahu. Macam kau tak baik sangat. Kena-kena. Dia baru nak jadi baik, kena-kena. Bukan senang tau nak meninggalkan larangan Allah tu. Macam kata baik sangat. Ya, aku tahu aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Macam tu. Nampak tak? Tapi kalau orang tu tak sabar, macam kata baik sangat. Yelah. Apa cerita? Macam dia join sekali. Itu tak sabar. Tu yang yang pertama, sabar. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi membawa kepada yang kedua. So kalau sabar separuh pada iman, separuh lagi adalah macam tu lah. Tadi Golak ke main kuek kan, bila tanya koma, darah tak jalan, apa masalahnya? Tapi okey lah, senyap ni okey lah. Saya pernah ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Apa maksud selawat makcik? Saya tanya, makcik apa maksud selawat? Makcik tanya, camah-camah lah, tanya pula. Dia soundnya aku. Menyesal aku tanya weh. Tapat dia sound kan. Dan orang tua ni dia jawab, dia memang dia tak ada kisah lah. Lantak kau lah kan. Janji aku jawab. Pernah saya pergi dekat satu pusat aktiviti warga emas di Jempol. Kan dekat Teratak Zakbar. Saya masuk kan dalam dewan, tengok semua perempuan orang turun lah. Semua perempuan kan, lelaki tak ada. Menyaut makcik, lelaki habis mati dah. Dia kata. Aku punya tergelak berair mata tu. Memang LMM. Lelaki mudah mati. Tu beritahu. Lelaki tu sebab you all hati-hatilah dengan orang lelaki, sebab orang lelaki ni mudah mati. Appreciate orang sementara boleh. Tu saya cakap. Abang zap tercekik sudu mati. Orang jangan. Kena hati-hati. Fragile. Kan? Handle with care. Itu lelaki. Betul. Orang lelaki ni dia makhluk yang sangat sensitif. Betul. Saya ni pun fikir dengan saya macam tu lah. Betul. Saya tengok tadi, dah lah lelaki pun dah tak ramai kan. Lelaki tak ramai tau. Satu lelaki 13 perempuan sekarang. Bayangkan. Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk nak jadi perempuan. Bayangkan. Tu sebabnya orang perempuan jagalah orang lelaki ni elok. Betul. Jangan sabar. Sebab orang perempuan senang masuk syurga tau. Nabi Muhammad kata apa? Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Masuklah dalam syurga, mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nampak? You all siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh? Dapat masuk untung. Ni semua neraka. Termasuk yang bercakap ni. Betul. Kita orang ni banyak soalan kena tanya tau. Nak lagi tinggi jawatan lagi banyak kena tanya. Termasuklah regional apa benda tadi? Tu Director Retail Banking Distribution. Banyak soalan kena tanya. Jadi ketua keluarga kena tanya. Orang perempuan taat aja. Faham tak? Nak masuk syurga ke tak? Mulai hari ni, apa yang lelaki nak ni kau lantakkan. Setuju je. Faham? Masa aku senyap, aku tanya ni. Yang kau orang tepuk kenapa? Tak, orang perempuan. Lepas ni apa lelaki nak, setuju je. Faham?
Tengok, degil tak degil aku bagi hadis tadi. Tu sebab Nabi tinjau ramai orang perempuan masuk neraka ni sebab tu. Tadi aku masuk tadi, bukan aku tak dengar, mengumpat tak habis-habis, tak kerti perlahan. Aku maafkan je, aku maafkan supaya tak ada tuntutan akhirat besok tu je. Bukan tak dengar perempuan mengumpat, kan kerti perlahan. Aku lalu tadi, tingginya. Salahkah aku tinggi, kau cakap? Kan pasal kau gelak, kau cakap kan? Lepas tu nampak, dalam TV nampak tua, kau hajar tu saya. Tentulah tu. Sabarlah tuan-tuan kan. Jadi apa pun, itulah dia. Syukur. Kedua. Sabar separuh beriman, separuh lagi adalah syukur. Kata Nabi, kalau dia tak boleh bersyukur dengan sedikit, maka dia tak akan boleh bersyukur dengan yang banyak. Okey, apa kaitan dengan integriti? Sabar tadi, kaitan integriti, tak dapat, tak apa, dapat alhamdulillah, itu saja. Maksudnya bukan merujuk pada rasuah. Kerja kita, tak dapat naik pangkat, tak apa. Tak dapat ini, tak apa. Tapi Tuhan bagi rezeki kita. InsyaAllah. Kedua, jaga syukur. Sikit syukur, banyak pun syukur. Kata Nabi Muhammad, kalau dia tak boleh bersyukur sedikit, maka dia tak akan boleh bersyukur dengan yang banyak. Dan kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4. Pertama, sebut Alhamdulillah. Kedua, dalam hati memperakui. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk dan perangai melambangkan syukur. Kerja sungguh-sungguh. Kerja betul-betul. Itu cara dia. Tanda syukur. Dan yang keempat, tanda syukur adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kehilangan kerja. Syukur.